wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekali lagi kita bersama Seribun TV, saluran untuk semua. Saya Nadira binti Muhammad Rosli, wartawan Seribun TV anda. Hari ini, 21 Mei 2025, Rabu telah bersiaran dalam program sambutan Hari Guru peringkat SK Seribun tahun 2025 bertempat di Dewan Kawasan SKS. Sambutan Hari Guru tahun ini bertema Hukuman Reformasi Pendidikan. Program sambutan ini merupakan salah satu aktiviti tahunan Seribun dalam takwin sekolah yang diajukan oleh Kelab Guru dan Kaki Tangan SK Seribun. Program ini bertujuan untuk melakukan serta para guru sekolah yang usaha dan mendidik anak-anak muda-muda sekolah ini. Pakaian guru pada sambutan ini bertema retro. Berbagai aktiviti dan acara disusun untuk memeriahkan program sambutan ini. Jom sama-sama kita saksikan. Yang dihormati barisan guru SK Seribun yang saya hormati dan kasihi, guru-guru KAFA yang dapat hadir pada hari ini, alhamdulillah, terima kasih. Guru-guru negara Malaysia dengan ini berikrar mendukung terus cita-cita kami terhadap tugas kami dan menyatakan keyakinan kami pada cita-cita murni Malaysia berikrar dan berjanji negarakan. Engkau penuduh hidupku, menerangi alam ini. Engkau kuanggap sebagai ibu bapaku. Wahai guru, selamat pagi semua. Ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Bersama saya sekarang, saudari Rania Izara binti Muhammad Hassan. Apakah pandangan saudari tentang sambutan Hari Guru peringkat SK Seribun kali ini? Saya berasa sangat gembira dan teruja kerana dapat menyertai dan meraihkan guru-guru sekolah dalam majlis sambutan Hari Guru ini. Sekian saja liputan Seribun TV dalam program sambutan Hari Guru peringkat SK Seribun tahun 2025 ini. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Saya Nadira binti Muhammad Rosli bersama kru-kru penerbit Seribun TV melaporkan. Sekian, terima kasih.